Kemudian selepas pada semaya, turunlah hukum puasa. Turun hukum puasa. Ayat puasa turun pula. Turun bila? Di bulan Syakban. Ni macam ni, macam ni. Macam bulan ni. Jibril mari baca ayat. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu itu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan kata, hei orang-orang beriman, aku wajib di atasmu tu puasa. Kena puasa belaka, hei orang beriman. Tu di masa Nabi kita dah ada Madinah dengan sahabat-sahabat. Jibril mari baca ayat. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tuhan kata supaya tu juga aku wajib orang-orang hak sebelum pada hei Muhammad. Umat zaman dulu pun puasa supaya kita juga ada juga hukum puasa. Nah, puasa macam mana wallahu a'lam lah. Tu nak ayat kata. Bila puasa ni la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan harap-harap kata mung tu bertakwa kepada Allah. Tengok ayat puasa dia ada la'allakum tattaqun. Tuhan akhiri dengan ayat kata la'allakum tattaqun. Harap-harap mung tu takwa kepada Allah. Apa nak ayat kita? Tetap puasa ni nak sangat-sangat kepada takwa. Nak sangat-sangat kepada takwa. Kalau orang tak puasa berarti dia tak takut ke Tuhan. Kalau orang tu puasa berarti dia takut ke Tuhan. Bapa boleh Tuhan kata la'allakum tattaqun? Kerana puasa ni berhajat kepada takwa. Adapun semaya, semaya ni Tuhan tak royak kata la'allakum tattaqun. Kerana semaya ni dia perut kenyih. Dia perut kenyih. Bila perut tu kenyih, berarti semaya sebai-sebai. Tak ada lapar dah. Tapi puasa ni dia lapar. Dia lapar nasi, lapar air, lapar tepung, lapar segala-gala. Kerana dia belaka di bulan Ramadan. Sebab tu naknya kepada orang takwa. Apa orang takwa? Orang ni takut ke Tuhan. Bila Tuhan suruh puasa, lapar pun dia puasa juga. Kerana taat ke Tuhan. Kerana taat ke Tuhan. Tu. Kerana taat ke Tuhan. Sebab itulah nak ayat kata puasa ni dia ada la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Sebab tu ayat kena ada takwa. Sebab apa tu boleh ada takwa? Kerana puasa ni boleh tipu macam-macam weh. Puasa ni dia boleh tipu. Boleh tipu kan? Tak ada siapa dia tahu kita tak puasa pun. Nah, nak masuk puasa kita pergi beli dah. Beli Maggi, beli caya. 3 tong. Wakli tak dalam mah kita. Tak ada orang tahu. Beli telur 3 ngapik. Mari taruh dalam mah kita. Beli keni air so untuk jadi nak panah air. Orang tak tahu. Tu. Bo pukul 8 tes buku. Telur 2 butir. Tu. Tes telur 2 butir. Mama sedak sebuku, tudung dia bekak sikit. Bo dia hilang panah bekak molek dah gak. Kucah-kucah. Tak ada siapa dia tahu. Jadi tak ada bahu.
Kendi kita beli dah. Pecik berong. Bo sudah siap kau mau kluk. Tubik ikut luar, wak lembek. Aduh, hari ni tak panas hari ni. Kita nipu boleh puasa. Tak ada siapa dia tahu puasa. Tapi walaupun nipu boleh, kita tak tipu, kita puasa juga. Ning nak ayat tu orang ning takwa. Padahal nak tipu boleh. Tapi kita tak si tipu, kita puasa sungguh. Cincang sungguh. Puasa kerana Allah Ta'ala sungguh. Ini dikatakan orang ni takwa kepada Allah Ta'ala. Tu. Orang takwa kepada Allah Ta'ala. Bila orang ni takwa kepada Allah Ta'ala, mana kata dia puasa kerana Allah juga. Oh, Nabi kata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang ni diampunkan dosa dia yang telah lepas dah. Ni nak ni puasa. Puasa ni nak kalau kita puasa bulat hati kita kerana Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa dia puasa di bulan Ramadan kerana Allah, wahtisaban mengharapkan kebaikan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa kita hak sebelah bulan dah. Tahu tak? Kerana dalam setahun ni moci-moci, dia ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Kemudian Tuhan cabut sebulan, mari untuk kita buat amal ibadat. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan Tuhan cabut. Untuk kita proseskan diri kita. Proses apa? Kita panggil kata mari belima tubuh kita. Apa mari belima tubuh kita? Kita mari cuci diri kita zahir dan batin. Cuci lagu mana? Sebelah bulan kita duk makan, duk hijau. Tak ada berhenti radu. Seolah-olah sebelah bulan dah kita tak mandi. Seolah-olah kita sebelah bulan dah tak mandi. Cemah habis cemah. Kotor habis kotor. Rambut busuk habis. Tak pernah cempu, tak pernah sabun. Kuku panjang. Rambut pun panjang. Daki pun banyak. Maka Tuhan pilih sebulan untuk nak belima. Untuk nak belima. Tu. Bulan mana Tuhan pilih? Bulan Ramadan. Sebab tu bulan Ramadan mari ni nak cuci diri kita hak sebelah bulan dah tak mandi. Masuk bulan Ramadan, gosok daki. Ambil mesin, gunting rambut. Sipai, misa-misa, janggut-janggut. Aneh misa molek, janggut pun jadi molek. Gonyoh daki, kerak kuku-kuku hitam. Cempu kepala, sabun siap tak ada dah. Hanjebak, hantuah tak ada dah. Bersih, molek lah dah. Ni bulan Ramadan makcik. Bulan Ramadan ni untuk nak bersih kita, tak ada dah. Tuhan wik kita sebulan dalam setahun. Sebulan dalam setahun. Sebab tu kena sungguh di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ni kena sungguh. Jangan buat main-main. Jangan sepuluh kita tengok hari ni, kita tak sungguh mana. Umat di akhir zaman di hari ni tak sungguh mana. Dari mana kata kita tak sungguh bulan Ramadan? Iaitu semaya malam, mula-mula ya ramai. Terawih ni kok, 10 seminggu awal ni kok ramai lah. Moga dah lama dah tak puasa ni, pasal nak semaya terawih lah. Bos semaya boleh seminggu lebih-lebih. Masuk minggu yang kedua, masuk minggu yang ketiga, kau tak ada, kau renggeh dah. Ni dalil kata kita tak sungguh mana. Kalau kita sungguh bulan Ramadan,
ketak masjid daripada awal hari Ramadan sampai ke akhir bulan Ramadan. Tu nak ya sungguh. Ni dak. Orang kita dah hari ni tak ada. Mula-mula ya. Ambo duk perhati mula-mula ya Ramadan. Ramai. Tu email tak ada pergi lagi semaya terawih, tak ada pergi semaya Isyak. Makmum siapa dah? Makmum siapa dah yang berderu-deru dah. Naik motor lah, jalan kaki lagi pergi masjid. Tu nak ayat. Mula-mula. Seminggu lebih-lebih 10 hari lah dia kata. Ramai-ramai. Lepas pada tu kau tak ada. 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 Kau renggih. Kau renggih. Kau jarang. Kau jarang. Kau jarang. Semaya boleh sikit je 2 kali salah, 3 kali salah. Tak ada dah. Perak dah. Hidup kedan. Kedah sultan. Kedah colek kepuk. Duk kedan lah. Pakat duk buah. Tak ada buat amal ibadat. Sedangkan tu hari bulan Ramadan nak cuci tubuh kita. Tapi kita tak cuci dah. Duk cuma polok juga. Ni kita rugi sekali ibu-ibu ayah-ayah. Rugi sekali. Rugi sekali. Sebab tu Ramadan mari ni kena saya. Kena bahasa saya, bahasa nak dakak Ramadan. Allah, Ramadan mari dah. Ramadan mari dah wujudnya. Aku tak mati lagi. Bahasa lagu tu. Baru kita sungguh di bulan Ramadan. Baik kita puasa, baik ibadat lain pun kita kuat. Sampai akhir Ramadan. Sebab tu sahabat Nabi dulu, bila lah sampai tengah Ramadan, sampai malam yang ke-15, 16, pakat teriak. Menangis para sahabat di masa Nabi dulu di Madinah. Kerana apa tu? Kerana dia sayang Ramadan nak habis dah. Ramadan nak meninggal kami dah ya Rasulullah. Ramadan nak bye-bye kami dah ya Rasulullah. Ramadan nak pergi dah ya Rasulullah. Tak banyak malam dah ya Rasulullah. Pakat teriak buat dia. Buat kita buat Ramadan nak habis, pakat suka, pakat mengilah lah. Kena? Nak raya pula dah. Nak boleh pakai tupak pula. Kita nak ayat tu. Kena? Kerana kita tak sungguh mana Ramadan mari. Ni nak ayat terbeza iman. Orang di akhir zaman, umat di akhir zaman dengan orang dulu ni. Ni nak ayat. Lebih-lebih lagi kita lah ni bulan Ramadan untuk cari peluang, cari duit. Bila mari Ramadan berasa suka. Gena? Kuatlah jual. Allah pakat jual belakalah. Hok masuk tak masuk pun berjual. Nak ayat kata. Hok tak sedap pun berjual. Apa tu nak jual belaka tu? Nak cari duit, nak jual kepada orang lapar. Ni tempat kita ni. Kadang-kadang kita tengok orang bank mengerik. Orang bank ngerik dah. Masuk waktu maghrib. Baru katuk payung nak klik jual. Lepas tu nak pergi terawih. Pergi mana? Dah tidur bindeng. Gena tu. Kerana semalam bangun tengah malam dah. Malam bangun pukul 3 dah semalam. Bangun berapa semalam pukul 3? Bangun kukunyo bukan semaya tahajud. Kukunyo semalam pukul 3. Orang bangun semaya tahajud pukul 3, pukul 4 makan sahur. Dia pukul 3 kukunyo sial ada. Menumbuk. Untuk nak bergula, nak jual pagi esok. Ibadat tak ada buat kali. Tak ada pada mana, tak ada berat mana kali. Duk cakap cari duit. Orang ni gagal. Orang ni tak dapat kelebihan bulan Ramadan. Sedangkan Nabi royak dah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa dia puasa di bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala, mengharapkan kebaikan daripada Allah Ta'ala,
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa kita hak lepas dah. Dosa kita hak sebelah bulan dah, mari apung di bulan Ramadan. Hani noyak tu. Ni bulan Ramadan kata bulan maghfirah. Bulan Ramadan ni bulan maghfirah. Bulan dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi marah kepada orang yang tak padunya di bulan Ramadan. Nabi kata kano? Nabi kata celakalah orang yang dapat bulan Ramadan tetapi dia tidak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Ramadan ni kalau kita buat amal, Tuhan ampun dosa kita. Kita puasa kerana Allah Ta'ala, ampun. Kita semaya tarawih, buat amal ibadat malam, Tuhan ampun. Tapi orang ni, dia siapa bulan Ramadan, dia dengan dia bulan Ramadan, tapi dia tak dapat keampun ni. Apa nak raya tu? Orang ni tak puasa, orang ni tak semaya tarawih, orang ni tak dapat keampun ni. Hani noyak. Dosa kita hak sebelah bulan dah macam weh. Bila kita berlaku benda ni dua-dua ni, 2 kali sehari Tuhan ampun dosa. 2 kali sehari Tuhan ampun dosa. Tika masuk ngorek sekali, orang buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita buka puasa puak. Dosa kita tu hapus, pong. Tu baik dah. Hani noyak bulan Ramadan. Tak ada dah. Noyak tu sabit dengan puasa ni, nak cuci kita. Pada tu hari sebulan pun cukup dah. Tu hari Ramadan sebulan ni untuk nak kokok habis dosa-dosa kita hak lepas dah. Malam pula Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa dia berjaga malam, sembahyang malam, buat ibadat malam kerana Allah Taala, mengharapkan kebaikan daripada Allah Taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun juga dosa kita. Sani sebab puasa, hak ni sebab sembahyang malam, maka dua-dua ni diampun juga. Kalau itu Tuhan ampun berapa kali kita boleh puasa? 58 kali Tuhan ampun dosa kita. Di bulan Ramadan 58 kali. Hagana kata 58, kalau kita puasa 29 hari. 2 kali sehari semalam Tuhan ampun dosa kita. Sebab kita puasa so, sebab kita buat amal malam so. Ni nak ayat tu. Mana baik mana lagi? Mana lagi dosa kita nak tinggal? 2 kali sehari semalam. Bila masuk waktu subuh, pong. Bila masuk waktu ngorek buka puasa, pong. Tu dosa kita. Kalau puasa kita tu 60, kalau lah puasa kita ni 30 hari cukup. Puasa tahun ni cukup 30 hari sebulan. Maka Tuhan ampun dosa kita 60 kali. Sebulan boleh puasa Tuhan ampun 60 kali. Pana mik mana lagi macam dosa kita. Ning dah noyak tu kebesaran Ramadan. Ning kelebihan bulan Ramadan. Nak royak kata tak ada dah lebih macam-macam. Bulan Ramadan. Allah begitu besar sekali. Tu. Lebih-lebih lagi dijumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kita duk jaga malam. Jaga mana tu? Kita sembahyang maghrib jemaah, sembahyang isya jemaah, sembahyang tarawih jemaah, sembahyang witir jemaah. Semua tu 30 rakaat dah. Ambil di sembahyang maghrib ni siapa ke isya, siapa ke tarawih, siapa ke witir, 30 rakaat dah macam. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat, 7. Tarawih 20. Witir 3. Jadi 23 campur 7, 30 rakaat dah lipten.
Lek betul ni 30 rakaat dah kita. 30 rakaat dah lek betul ni. Bo nak makan sahur pula kita semaya sikit-sikit. Boleh 4-5 ni rakaat, 8 rakaat. Kita makan sahur lah. Capur-capur dekat 40 rakaat dah lek malam ni. Masuk Nabi kata man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Masuk dalam hadis Nabi kata orang ni buat amal di waktu malam. Jaga malam, semaya malam, berdoa malam, zikir malam. Orang ni Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa kita juga. Ha ni nak ayat bulan Ramadan, bukan mari free-free. Bukan mari free-free Ramadan. Ni keagungnya Ramadan, ni kebesaran Ramadan. Nak cari mana? Sebab tu kita kena sayang Ramadan mari ni. Kita kena sayang. Tengok doa. Dah, cuba tengok doa. Ya Nabi duk berdoa di bulan Rajab lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, bagilah keberkatan kami ni ya Allah. Hidup kami, kerja buat kami di bulan Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah keberkatan kami, kehidupan kami, cari makan kami di bulan Sya'ban. Tapi bulan Ramadan, wa ballighna Ramadan, tak ada minta berkat ada bulan Ramadan, minta sapa kita ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan, sapalah kami ni ya Allah ke bulan Ramadan. Tengok besar tak besar. Kita nak doa wi sapa moci-moci. Ada setengah orang malam esok dah nak tengok anak bulannya mati berat dah. Setengah orang. Dia ni lah ada seminggu dah masuk bulan Ramadan. Lah usung di kubur berat dah. Dia ni lah tak ada makan sahur malam pertama. Kena mati berat dah. Orang tengok anak bulan apa dah bulan Ramadan. Dia kata nak bangun makan sahur mati berat dah. Usung di kubur berat dah. Sebab tu kita minta kita dapat bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan tahun ni kita kuat, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Pasal apa? Jangan buat main-main bulan Ramadan. Rebuklah bulan Ramadan. Kerana tak tahu dah tahun dak pen nak siapa kita. Kalau siapa pula alhamdulillah. Kalau tak siapa mada tahun ni dah kita buk dah. Kita kuat dah, tebuk dah. Ha tu. Kata siapa dah tahun tak pen tak siapa dah mati tengah jalan dah. Tak ada gapo dah, aku puas hati dah kerana tahun ni aku kuat dah. Ha ni nak ayat tu. Tapi kalau buat main-main tak ada jalan. Tak ada jalan nak dapat kebaikan. Ha kalau kita buat main-main ingat molek. Puasa ni kena jaga molek. Jangan buat puasa kata tak minum air, tak makan nasi saja. Mata kita jaga, telinga kita jaga, mulut kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga. Jaga belakang anggota dari tubuh badan kita. Lebih-lebih lagi hati kita kena jaga benar. Di bulan Ramadan hati kita. Pasal apa? Jangan duk niat jahat ke orang. Jangan duk hina orang. Jangan duk kata ke orang. Jangan duk buat gapo kezaliman kepada orang. Kita jagalah puasa kita sepenuh-penuhnya. Bila kita jaga lagu tu macam Allahu Akbar, kita akan dapat kebaikan banyak di bulan Ramadan. Banyak. Lebih lagi Nabi kata man fattara shaiman falahu ajru man shoma. Siapa dia panggil orang buka puasa, siapa dia wi orang buka puasa, siapa dia wi makan newi orang buka puasa, Nabi kata falahu ajru man shoma. Boleh bagi dia tu pahala orang puasa tu. Pahala orang puasa tu boleh kita. Kita panggil orang buka puasa 10 orang mah kita. 10 orang buka puasa mah kita. Kita pun belilah daging, beli ikan waktu wak ni. Boy, itu dia mau mari buka puasa 10 orang rumah kita. Bila buka puasa 10 orang rumah kita, Nabi kata gapo? Bila orang buka puasa dah, orang ber dah Allahu Akbar, Allahu Akbar,
pakak makan, pakak minum, pakak apa dah kita berlaku. Kita tuai rumah ni boleh pahala orang buka puasa. Boleh pahala dia. Lepas tu dia habis ke kena? Tak. Tuhan tak wi luak dia. Tuhan wi suku kita sama banyak dengan Tuhan wi ke dia. Kalau orang ni puasa hari ni boleh 1 juta, maka kita dapat 10 juta kerana kita orang wi buka puasa 10 orang. Kita boleh pahala orang buka puasa dengan barang kita tu. Kalau 10 orang 10 juta. Kalau 20 orang 20 juta. Tak ada kira. Ha ni bulan puasa pun cari mana. Allah lebih macam we puasa tak ada dah. Sebab tu ingat molek. We puasa saya puasa. Puasa tahun ni jangan buat main-main. Takut tak sapa dah. Puasa tahun dapat. Kerana lo ni orang mati muda-muda mati. Lo ni mati mudah-mudah. Gena mati mudah-mudah. Kerana pocok COVID. Pocok COVID kat weh. Beragai lah. Duk molek-molek pulah tekak. Duk molek-molek belalok putih mata. Duk molek-molek jai. Kenapa? Pocok COVID. Ni nak ayat tu. Banyak hari ni banyak. Warung banyak. Duk main bola molek-molek datang-datang. Ubah ping. Tu nak ayat tu hari ni nak ayat. Kesal daripada COVID itu nak ayat. Ni nak ayat. Pak kalau kita tak buat hari ni mati. Jauh ada kita. Dah lah. Dia kata kau dah tahun dapat. Aku duk segar lagi. Apanya mari nak. Selalu dah. Mari kangkong. Pop. Pakai gerak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni sebab tu Ramadan mari tahun ni jangan buat angin-angin tahun dapat. Tahun ni kita buk banyak macam-macam. Sebab tu bulan Ramadan kita nak nyayu, nak buat makan ke apa, buat banyak. Buat banyak. Kalau nak sirah pisang, sirah lah boleh setanah sekali sirah. Betul tak? Kerana kita nak bagi ke rumah-rumah tepi rumah kita. Bila orang makan sirah pisang kita yang buka puasa, kita boleh pahala. Kalau kita boleh rebung, kita sayurlah rebung. Ui banyak sekali. Ui penuh puyuk. Kita nak bagi ke jiran-jiran rumah kita. Bila buka puasa makan sayur rebung kita, boleh pahala dah. Kita tuai rebung ni, boleh pahala dah. Apatah lagi orang hak bagi air batu ke orang. Orang hak bagi air batu ke orang. Bila lah orang beg, gapo dia mau terengih dulu? Air batu. Air batu lah pakat terengih belakang-belakang. Kerana air batu ni nak ayat tu bulan Ramadan, dia lah raja sekali. Sebab tu siapa dia jadi tuai air batu. Di bulan Ramadan, siapa dia jadi tuai air batu. Allah, orang ni pahala banyak. Kerana kata pahala banyak, orang minum belakang air batu kita. Bila tak Allahu Akbar, pau, otak mati goti. Kriek tegak. Kak. Minum air dia tu, air batu. Pia tu bemak. Bemak. Oh, boleh galah pala. Ni nak ayat bulan Ramadan. Sebab tu nak buat gapo, wi banyak, boleh wi ke orang sedekah orang. Orang adanya, wi. Baiklah winya tu nak nyayu ke, suti 2. Jangan ambil banyak sangat, orang lain pun nak katik. Kita kherak, kita dekahnya kita. Kita sedekahnya kita. Tu ikutlah. Ada pisang habu ke, ada pisang naka ke. Tu nak ayat tu ikutlah, bagilah. Kerana Tuhan gandakan pahala kita di bulan Ramadan. Ni moci-moci nak ayat tu, janganlah. Sebab itulah nak ayat kata, nak ayat apa? Nak ayat tu bulan Ramadan ni bukan bulan biasa dak. Tu ibu-ibu, ayah-ayah semua juga sedang penonton yang mana tutung YouTube kita pada malam ni, berharap kepada puak kita, berharap kepada muslimin muslimat di luar sana, bolehlah masuk ke dalam akaun bank yang nampak di kaca terosak, di kaca handset tu,
untuk nak bantukan anak yatim di kampus tu ni. Amba berharap kaum ibu, kaum bapa yang ada di luar sana, yang ada di Betong, yang ada di Benesta, yang ada di Jala, yang ada di Cenok, yang ada di Petani, yang ada di Sungai Golok, yang ada di Menara, yang ada di mana-mana tempat, tolonglah bantu anak yatim di kampus tu ni. Kerana 2 hari 2 malam dah keramaian ni untuk kumpulkan dana-dana nak wisumenge kepada anak yatim semua. Inilah ibu-ibu, ayah-ayah malam ni ayah. Baik. Tanda-tanda kelebihan bulan Ramadan. Tak serupa dengan bulan lain. Mana tu? Kata tak serupa dengan bulan lain tu mana? Tengok mula-mula. Dengar molek. Jangan duk perhati kau lain. Satu. Bila malam pertama bulan Ramadan. Iza ja'at Ramadan. Bila datanglah bulan Ramadan, Allah Ta'ala suruh malaikat Ridwan buka pintu syurga. Buka pintu syurga. Hei malaikat Ridwan, membukalah pintu syurga seluah-luahnya. Hei malaikat Zabaniyah, hodok jaga neraka tu, mukatuklah pintu neraka sekemah-kemahnya. Tengok bila nampak anak bulan. Tu malam pertama. Tu malam pertama di bulan Ramadan. Tuhan firman kepada malaikat Ridwan supaya malaikat Ridwan buka pintu syurga di bulan Ramadan. Bulan lain dah. Bulan lain kita bisa dengar dah. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Ada tak buka pintu syurga? Tak ada. Bulan Ramadan soyo. Bila nampak anak bulan dah, culara temunteri sana itu perakak dah, istihar dah. Kata nampak anak bulan dah, kelihatan anak bulan di Bukit Jahar. Tu. Lalu Tuhan pun suruh buka pintu syurga. Hei malaikat Zabaniyah, ada jaga neraka. Mu katuk kemah molek neraka mu tu. Tak ada siapa dia nak masuk neraka di bulan Ramadan. Tuhan kata pula, hei malaikat Jibril, turun ke dunia. Tambak perhabis, setel tambak perhabis. Cuba tengok. Bulan Ramadan saja 3 perkara. Malam pertama bulan Ramadan, Tuhan suruh 3 perkara. Buka pintu syurga, katuk pintu neraka, setel suruh tambak perhabis. Ini tanda-tanda kemuliaan Ramadan. Pasal apa tu? Tambak apa kau setel tu? Pasal nawi umat Nabi Muhammad ni poso, tidak ada gangguan syaitan. Syaitan tak boleh nak rekuan kita. Syaitan tak boleh nak ganggu kita. Kenapa? Dia kena tambak. Nawi kita ni, Tuhan nawi kita ni, ibadat puasa dan ibadat lain lagi di bulan Ramadan sempurna kerana Allah Ta'ala. Tengok melia tak melia. Bulan lain tak ada semacam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Hani keagungnya bulan Ramadan moci-moci tu. Sebab tu kita di hari ni, bila kita dapat bulan Ramadan dah, kita kena pakai jaga. Jangan buat main-main dengan bulan Ramadan. Kerana setahun sekali ya. Kalau kita lah, kalau tak ada tahun tak payah pula. Kalau mati change kat tu lalu dah. Apatah lagi kalau bulan Ramadan kita dapat malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan kita dapat malam Lailatul Qadar. Apa kita dapat Lailatul Qadar? Jadi malam Lailatul Qadar kita buat amal ibadat qiyam. Ibadat di waktu malam. Kita semaya tarawih habis. Kita semaya witir. Kita semaya isya. Kita semaya maghrib. Lepas tu semaya sunat tahajud pula. Sampai waktu subuh. Orang ni dapatnya kebetulan dengan malam Lailatul Qadar.
Tuhan wika kita pada malam tu saja. Supaya dengan kita ada buat amal, tak ada berhenti gaduh, pahala kita banyak sikit, sama dengan 83 tahun lebih. Pahala malam tu saja. Kalau kita tiap dengan amalan kita di malam Lailatul Qadar, supaya kita ada buat amal tak berhenti gaduh 83 tahun. Allah, banyak macam banyak. Kalau kena dah sekali ke, padat dah. Kalau kena kata tahun ni, kena Lailatul Qadar. Allah, pahala kita ni besar, banyak. Pasal apa? Pasal, nak ayat kata, kita boleh, supaya dengan kita buat amal ibadat tak ada bergaduh 83 tahun. Sedangkan umur kita tak sampai. Kita ni 90 nak sampai ke tak? Kita 70 nak sampai ke tak? Tapi pahala yang Tuhan beri Lailatul Qadar, satu-satu kali jumpa Lailatul Qadar, sekali-kali kita jumpa kebetulan malam Lailatul Qadar, tak ada kira tahun ni ke, tahun lepas dah ke, 10 tahun lepas dah ke, saat itu sama dengan 83 tahun. Sama dengan 83 tahun 4 bulan lebih kurang. Tu semalam Mei no ya. Kalau kena 2 kali dah, kalau kena 3 kali dah, tapi kita kena cari, kena kuat. Sebab tu nak ayat kata kita bulan Ramadan kena kuat, kena kuat. Tak ada dah. Kerana Ramadan lah nak proses kita. 11 bulan kita duduk cemar dalam seluk, duduk dalam daki, duduk dalam peluh, duduk dalam busung. Maka Ramadan mari belima kita, belima kita, belima kita, belima kita. Mari kita cempu, mari kita sabung, mari gonyah daki, mari kerak kuku, mari kerak bojeng, kerak rambut. Aneh molek janggukmu tu, misa-misa mu aneh molek. Tu nak ayat tu. Cuci sudah dah. Jadi orang baru, jadi orang baru, jadi orang baru dah. Ni nak ayat tu Ramadan. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, berharaplah puak kita dah di bulan Ramadan ini jangan mikir nak jual saja. Kerana banyak orang jual sampai tak ada terawih. Banyak. Tu. Lek malam ni bangun dah. Doyak saya pukul 3, pukul 3, pukul 3. Saya dia gamak ke bangun semaya sunat tahajud. Dak, dia bangun kukunya nak buat solat lada. Dia bangun kukunya nak bergula. Jadi bulan Ramadan mu tak ada buat amal, dak ada cari duit. Ni orang panggil orang rugi dalam hidup dia. Kerana tahu tak apa tak tahu dah mu nak sampai ke dak Ramadan. Bime-bime mu luruh tengah jalan. Bime-bime mu habis tengah jalan. Bila mu habis tengah jalan, habislah kira-kira mu. Ni ingat molek ibu-ibu. Tu nak ya tu. Dah.